Jangan tersekat dengan kita belajar sains, kita hanya mengetahui sains. Jadi sebagai pelajar zaman moden atau zaman mutakhir ini, para pelajar kena biasa dengan semua ilmu. Dan ilmu itu akan connected. Ya, ilmu itu akhirnya akan bersambung. Ya. Contohnya para pelajar yang minat bidang medical. Ya. Kita ingat medical itu sekadar operate kan? Operate jantung lah kan? Sebenarnya dia melibatkan teknologi robot. Kan? Kerana robot di dalam sekarang ni bukan sahaja robot yang besar. Sekarang ni juga ada robot yang kecil. Ya? Contohnya drone. Salah satu bentuk robot. Melakukan operation di dalam operation theater juga ada je robotics. Jadi insya-Allah dengan aktiviti kita pada hari ini diharapkan para pelajar jangan lebih terbuka kan? Maksudnya para pelajar dikelilingi oleh pensyarah-pensyarah universiti yang ada berbagai background. Berbagai, ada yang bidang more on mechanics, ada yang bidang material, ya? Ada material, tahu kan apa dia material? Apa dia? Bahan, ya, bahan, ya. Ada yang dalam bidang proses, ada yang bidang dalam manufacturing. Apa itu manufacturing? Bidang pembuatan, ya. Contohnya macam buat Dubai, buat kereta juga adalah pembuatan, ya. So maksudnya big manufacturing macam kereta, small atau micro manufacturing macam ubat, ya. Jadi kalau kita lihat dekat situ, dunia kita berkait rapat, ya, antara satu sama lain. Jadi belajar bersungguh-sungguh apa sahaja ilmu yang berada di depan mata, ya. So masa muda ni lah para pelajar cuba menambahkan ilmu, kerana kita tak tahu apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk kita. Kita merancang, Allah juga merancang. Jadi kita kena, dan sudah terkena perancangan Allah yang terbaik untuk kita. Jadi itulah yang saya nak bermaklumkan, peluang yang kita ada pada hari ini berada dalam suasana ilmu sains, engineering, matematik, teknologi atau STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, STEM. So siapa yang STEM A akan pergi ke arah STEM A? Siapa akan pergi ke arah STEM B? Apa maksud STEM B itu? Kalau STEM A ini, para pelajar akan ambil semua subjek sains grade. Untuk menjadi seorang doktor, untuk menjadi seorang farmasis, wajib ambil STEM A. Tetapi untuk menjadi seorang engineer, teknologis, boleh ambil STEM B dan juga STEM C. Adalah di kalangan semua dalam sastra, ada? Tapi tidak mustahil para pelajar yang berada dalam STEM A, STEM B boleh menjadi accountant. Kerana untuk masuk universiti kita ada syarat khas dan juga syarat umum. Itu adalah para pelajar akan menghadapinya. Kita tak lama lagi lah kan. Sekarang ni bawa muda lagi kan. Baru 15 tahun Tapi kena ingat tak begitu lama pun tiba-tiba dah umur 17 tahun mesti membuat keputusan ke manakah arah akademik dan ke manakah ada tuju kerjaya kita. Jadi ada yang jadi doktor kan? Kan doktor? Ada yang nak jadi engineer? Semua kau nak jadi ke mana? Masih lagi siapa yang nak berminat menjadi
jadi accountant? Accountant adalah mereka yang mengira duit kan? Orang yang mengira duit. Terus sebenarnya di dalam pihak accountancy juga ada melibatkan perkara-perkara di bahagian IT. IT ni adalah apa? Information kan? IT ni melibatkan dengan komputer kan? Maksudnya walaupun kita bidang accountancy, sama sekarang ini banyak kursus yang melibatkan hybridize, they combine antara accountancy dengan information technology ataupun komputer untuk mempermudahkan lagi ataupun untuk mengefisienkan lagi bidang accountant, kerja-kerja accountant lah kan? That's why belajar perlu fokus kepada semua ilmu yang dipelajari. Okey, insyaAllah insyaAllah kita meneruskan sesi yang seterusnya. Bersama kita adalah Dr. Zubir, penyelara STEM, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi. Semua dah makan dah? Alhamdulillah. Okey, so hari ini kita akan buat buat sama-sama lah program dengan STEM. Saya rasa semua orang dah maklum lah sebab sekolah pun sekarang banyak program-program STEM ni kan. Terus ini salah satu program anjuran daripada MOSTI kita daripada UMP ini sebagai pelaksana program. Jadi kita dah pergi ke 5 parlimen. So ini adalah parlimen yang ke-5. Okay, ini parlimen yang ke-5 untuk siri jelajah Pahang kita. Hari ini kita akan buat 4 modul dan beberapa pameran. So kebanyakan program kita akan diadakan di sini dan juga di foyer sana. Okay. Cuma roket je lah akan pergi ke Padang Pasar ni tak? Okay. Untuk roket lagi kalau ada slipper lebih ataupun apa-apa yang boleh ditukar, kita tukar. Cuma saya risau takut ada jadi sebelum kita mula saya perkenalkan kita punya versi. Okay. Untuk rocket launcher, untuk modul rocket launcher kita ada saya sendiri, kita ada Dr. Nafis. Kita ada Abang Syahrul Rifki. Kita ada Abang Muhammad Kamarul. Ini abang-abang yang kita import daripada mana, ini lah pelajar-pelajar mahasiswa kita daripada fakulti kita sendiri lah. Okey, kemudian kita ada juga modul seterusnya Popsicle Bridge diketuai oleh IRTS Dr. Mazmi. Dr. Muhammad Farid. Dan juga Adriana. Okey, seterusnya kita ada modul shock absorber. Okey, shock absorber ni yang kita akan jatuh aircraft lah, daripada tingkat 3 jatuh ke bawah. Kita ada modul ini diketuai oleh TS Dr. Nur Ifra. Kemudian kita ada TS Dr. Nur Najmia. Dan juga Dr. Suraya. Seterusnya kita ada robot coding. Robot coding kita akan buat modul kita di sana. Diketuai oleh TS Dr. Amirin. Dan juga robot coding dibantu oleh Abang Ahmad Zaki. Seterusnya kita ada Smart Robot Arduino diketuai oleh Dr. TS Dr. Azrul.
Daniel. Abang Daniel. Okey, dan juga saya perkenalkan kita punya penyelaras parlimen kali ini, Dr. Wahaizat. Kemudian kita ada juga yang terakhir Abang Airin, Abang Airin. Dan kita ada juga Profesor Madya Dr. Zuhairi. Dan Kementerian. Okey, dan yang paling penting adalah kita punya pengarah program untuk keseluruhan siri sekalian pun adalah Encik Zulkifli. Okey, jadi hari ini kita akan bersama sampai waktu kami sekolah dengan kesemua presiden ini. Kalau sambil buat dulu tu boleh saya malah untuk bertanya macam mana lepas yang nak buat apa. Semua ni pakar-pakar ni. Semua dah lalu dah. Okey, boleh saya bantu. Okey, sebelum tu boleh start. Okey, kita akan start first kali dengan modul untuk buat roket